Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar Radio Hakim yang dimuliakan Allah sekalian. Masuki ayat ke-41 dan 42 daripada surat Rum. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-7 muka surat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Telah kelihatan kerosakan di darat dan juga di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT. Dalam tafsir Ibn Katsir menjelaskan riwayat daripada Ibn Abbas, Ikrimah, Dhahak, As-Suddi, ini merupakan para mufassirin dari kalangan sahabat dan juga tabi'i, berkata bahawa yang dimaksudkan dengan al-bar dalam ayat ini ialah hamparan, kawasan yang terhampar macam padang yang luas. Sedangkan dimaksudkan dengan al-bahar adalah kota-kota dan kampung-kampung. Sementara dalam satu riwayat yang lain, Ibn Abbas dan Ikrimah berkata al-bahar maknanya kota-kota dan kampung-kampung yang berada berdekatan dengan pantai. Sedangkan para ulama lain mengatakan bahawa dimaksudkan al-bahar adalah daratan, yang kita sedia maklum al-bahar adalah lautan dalam erti kata tersebut. Ini juga disebut oleh al-Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, bahawa penggunaan orang Arab macam itulah artinya begitu luas. Pemilihan perkataan bahasa Arab ni kita lihat dia yastau'ib ma'ani kathira, dia kekuatan yang daripada bahasa Arab, kata Imam Ibn Jarir Tabari. Beliau kemukakan disebut oleh Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, bahawasanya bacaan kepada ayat ini dan penggunaan maksudnya yang begitu luas itu merujuk kepada kekuatan yang ada pada bahasa Arab itu sendiri, itu menampung makna yang sangat luas. Menarik juga apa yang disebut oleh Imam Tahir bin Ashur. Saya akan bawakan bagaimana kemarau ataupun satu peristiwa musibah yang berlaku pada zaman Quraisy yang menyebabkan mereka ni terpaksa makan sampai tulang, kulit binatang. Nanti saya akan bawakan perkara ini seperti disebut dalam sirah Nabi daripada hadis-hadis yang sahih, bahawasanya orang Arab Quraisy yang ditujukan ayat ini ketika turun kepada mereka secara khusus, mereka ni bukanlah terkenal sebagai bangsa pelaut. Jadi benarlah maksud kata-kata yang dikemukakan Imam Ibn Jarir Tabari, bahawa maksud al-bahru itu tidak semestinya laut yang kita faham, dia merujuk pada kota-kota, kampung-kampung, manakala al-bar dalam merujuk kepada kawasan padang pasir. Wallahu alam, ni luas ni bahasa Arab. InsyaAllah tiba waktunya nanti saya akan sebutkan pandangan oleh Imam ahli tafsir di Afrika Utara itu, Tahir bin Ashur, pandangan beliau yang luas dan mencakupi maksud baharu, kenapa tidak dimaksudkan sebagai laut seperti kata beliau ni. Jadi Zaid bin Rafiq berkata zahar al-fasad maknanya telah jelas kerosakan, dimaksudkan terhentinya hujan, apa-apalah musibah yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuklah inflasi, termasuklah kekurangan ikan di laut. Orang pergi tangkap ikan banyak tapi tak dapat di tangan mereka. Begitu juga tanam-tanaman yang kurang mengeluarkan hasil. Kalau kita lalu di kawasan-kawasan kampung, umpamanya pada hari ini, teringat zaman kadang-kadang 30-40 tahun lalu, kita pergi sekolah jalan kaki je, selamat pada masa itu, tak ada siapa mengacau, mengganggu. Kalau kita nak pergi ke bandar, umpamanya semudah kita menahan kereta mana yang lalu, yang tak banyak mana pun tapi masih luas kereta itu dalamnya untuk bawa kita pergi ke tempat tujuan. Itu juga kalau kita melihat dulu kawasan ni luas, sawah padi, bendang, kenapa hari ini terbiar begitu saja? Tengok ni bab yang sedang kita bincangkan sekarang, iaitu perkataan zahara. Zahara ni pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi, zahir lah tu, zahir. Jadi kita sebut zahir batin, maafkan saya, zahir batin, zahir maksudnya apa? Yang luar, yang nampak. Sehingga kerana benda itu ada di permukaan, dia menjadi nampak terang dengan jelas. Lawannya adalah batana, yang kita sebut batin itulah satu yang terjadi di perut bumi sehingga tidak nampak. Demikianlah kata Imam Al-Asfahani dalam Mu'jam Maqais Lughahnya. Jadi kata zahara ni kemudian dipahami dengan makna lebih luas, berarti berlaku dengan banyaknya, tersebar luasnya. Al-fasad
fasad. Kata Tahiri bin Ashur dalam tafsirnya, ini merujuk kepada ahdiyah, yang maknanya keluarnya satu daripada keseimbangan. Mana biasanya begitu, tapi tak jadi begitu. Kenapa? Ia merujuk kepada apa sahaja, baik dari sudut jasmani, dari sudut kejiwaan atau perkara-perkara lain. Lawan kepada fasadnya iaitu as-salah, salahuddin. Jadi maknanya fasaduddin lawannya. Maka kerosakan-kerosakan dari sudut luar yang kita nampak, dalaman. Sedangkan salah itu, salah berarti perkara yang mendatangkan manfaat. Sebagian daripada para ulama membataskan perkataan fasad itu dalam erti yang tertentu. Mana yang saya nyatakan tadi, di sudut din, di sudut perkara-perkara kemusyrikan yang lakukan, kekafiran. Dan ada pula yang menyebutnya bermulanya fasad itu dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan dalam surah Al-Kahfi yang kita baca bagaimana kisah raja yang zalim itu merampas kapal-kapal yang lalu. Andai ia kapal yang sempurna, maka datangnya Nabi Khidir bersama dengan Musa alaihi wassalam merosakkan kapal yang ditumpang oleh mereka itu. Adalah kata-kata semikian, tapi telah kita pelajari dalam polisi belajar Al-Quran, iaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, iaitulah turun Al-Quran dengan umumnya lafaz, jangan dikhususkan pada waktu turunnya semata-mata. Jadi bila kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan menemui begitu banyak ayat yang menceritakan tentang berbagai bentuk kerosakan, penderhakaan yang dikemukakan dalam maksud fasad ini, seperti disebut oleh Imam Al-Asfahani dalam Al-Mufradat. Contohnya kita lihat surah Al-Baqarah ayat 205, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Bila dia berpaling daripada kamu, dia berjalan di muka bumi untuk melakukan berbagai kerosakan padanya, merosakkan tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai perkara yang namanya fasad. Itu juga kita baca surah Al-Maidah yang disebut sebagai fasad ni merujuk kepada pembunuhan, perompakan, gangguan keamanan dan sebagainya. Dalam surah Al-A'raf yang pernah kita bincangkan dahulu, fasad merujuk kepada pengurangan dalam timbangan. Ini juga adalah satu bentuk fasad, iaitu merampas hak-hak manusia. Dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Dan surah Ali Imran pun ada menyatakan perkataan ni, Al-Fasad. Al-Anfal pun ada, surah Hud pun ada, surah An-Naml, surah Ghafir, surah Al-Fajr. Jadi benarlah kata-kata yang dapat kita lihat penjelasan oleh Imam Al-Asfahani, ataupun kita lihat juga pandangan oleh Imam Biqai yang merujuk bahawa fasad ini adalah satu bentuk kekurangan dalam perkara-perkara yang sebenarnya diperlukan oleh manusia. Benar. Jadi ulama yang pakar Al-Quran ini menulis bahawa makhluk bukan hanya pada manusia. Jadi bila menyentuh isu tentang fasad yang berlaku ni di darat ke di laut ke, ini berarti lautan dan daratan yang menjadi arena atau medan berlakunya kerosakan, misalnya dengan pembunuhan ke atau perompakan ke. Dapat juga berarti bahawa darat dan laut itu sendiri telah berlaku ataupun mengalami kerosakan, ketidakseimbangan dan kekurangan manfaat. Laut yang tercemar contohnya menyebabkan ikan mati dan juga haiwan-haiwan laut itu mati, dan daratan menjadi makin panas, kemarau berterusan, cuaca tak menentu, musim yang sepatutnya tidak turun hujan turun dengan lebat sampai banjir di sana sini. Jadi keseimbangan ini menjadi berlaku kekacauan pula. Inilah yang menyebabkan sebahagian ulama memahami bahawa ayat ini merujuk kepada kerosakan yang berlaku tanpa batas seperti yang kita lihat pada hari ini. Ini maknanya zahir, bukan tersembunyi lagi. Dia sudah pun nampak di mana-mana. Kalau dahulu wang yang digunakan oleh anak-anak tu setakat 50 sen boleh belanja daripada pagi sampai ke petang. Tapi yang ini bukan RM5, RM50 pun kita beli tak penuh bakul ataupun troli yang kita bawa di pasar raya. Lihat, ini maksud yang dikehendaki. Dalam banyak kitab tafsir untuk rujuk, termasuk tafsir Jarir Tabari, begitu juga dalam tafsir Ad-Daw'ul Munir ala Tafsir oleh Syekh Ali Al-Hamad As-Salihi rahimahullah, seorang ulama kurang ke-20, menulis bahawa menceritakan, mengumpulkan begitu banyak maksud yang dikemukakan yang tersirat di sebalik ayat ini, iaitu hilangnya keberkatan yang boleh kita lihat berlaku pada hari ini. Penyakit-penyakit yang pelik, amrad, al-asqam, tawa'in, jamak ta'un lah, ta'un yang berlaku, dan juga kahat, kemarau yang berlaku. Kalau kemarau kering, panas sampai sungai pun kekeringan yang tak pernah berlaku dalam sejarah manusia terdahulu. Kita dapat lihat sungai itu jadi seperti satu padang yang luas. Begitu juga salab barakatil ard, hilangnya keberkatan daripada bumi. Buah-buahannya dulu kita sebut, walaupun buah-buahan yang kita dapati di pasar pada hari ini besar daripada saiz biasa, tapi itu semua GMO. Apa dipanggil GMO ni? Seolah-olah macam genetiknya sudah pun berlaku perubahan, maka dia mendatangkan kesan-kesan sampingan dari sudut kemikalnya kita pun tidak pasti. Wallahu'alam. Jadi inilah dia yang dapat kita lihat seperti disebut dalam tafsir Ad-Daw'ul Munir ala Tafsir ini, contoh-contoh yang dikemukakan. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana dalam sebuah riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu menceritakan tentang zaman dahulu, mereka berkata bahawa mereka menemui, waqad dzakara Imam Ahmad fi muzadihi fi dhimni hadith, wajadtu fi khazain ba'di Bani Umayyah habbata hinta al-habba biqadar wati tamrah. Bayangkan dulu mereka menemui ada sebahagian daripada mungkin harta ataupun hasil tanaman yang tersimpan. Ialah cuaca di negara mereka
mereka bukan cuaca seperti kita, cuaca tempat kita dengan cicaknya, lipasnya. Tapi di negara-negara yang berkat seperti Tanah Haram ini, ataupun seperti di daerah dipanggil sebagai Ardh Mubarakah, di kawasan Dimashq, di kawasan Ardh Syam ini, lipas cicaknya tak ada macam kat negara kita. Maka ada simpanan yang terletak dalam Baitul Mal. Bila mereka menerokainya, kata Imam Ahmad, mereka mendapati keberkatan yang ada itu. Seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, sebiji cereal itu, gandum itu besarnya seperti sebutir tamar. Nak ceritakan keberkatan yang ada pada zaman itu, padahal mereka bukannya ada teknologi penanaman chemical seperti yang kita gunakan pada tanaman kita, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi nak cerita bagaimana besarnya keberkatan itu sampai gandum yang dihasilkan itu saiznya, sebiji gandum seperti sebesar biji kurma, seperti buah kurma besarnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi fasad yang dimaksudkan di sini, kata pengarang kepada Zadul Masir ini, lihat, zahir wallahu alam anal fasad murad bihi adh-dhunub wa mujibatuha wa yadullu alaihi qawlu ta'ala liyudhiqahum ba'd alladhi amilu fadha haluna wa inma adhaqna syai' al-yasir min a'malina walau adhaqna kull a'malina lama taraka ala dhahriha min dabbah. Ni kata-kata ni penting untuk kita faham, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Iaitu disebabkan dosa-dosa sebagai orang beriman, kita meyakini peringatan Allah di sini, zahirnya fasad yang berlaku dalam kehidupan. Memanglah kita lihat tanaman, pencapaian dari sudut keuangan, tanian, manusia telah capai kepada kita anggap klimaks, tapi dalam masa yang sama berlaku penindasan ataupun penafian hak kepada golongan tertentu, kemiskinan berlaku mencengkam tempat-tempat tertentu. Mengapakah berlaku demikian? Jawapannya yang Allah berikan kepada kita untuk kita faham di sini, iaitu fasad, iaitu orang beriman meyakini dosa-dosa mereka lakukan, maksiat yang berlaku yang tidak disekat pada hari ini, sehingga mengakibatkan kerosakan-kerosakan ini menimpa umat manusia. Memang makanan ada banyak, besar pula tu buah-buahan yang dihasilkan, tapi sebahagiannya mungkin jika dimakan berlebihan memberi kemudaratan. Bukanlah kita nak menimbulkan satu suasana takut pada masyarakat, tidak, tapi hendaklah dijaga perkara ini agar tidak berlebihan menggunakannya, kerana boleh mengakibatkan satu penyakit barangkali seperti dikatakan mereka jadi pandai. Jadi kembali kepada ayat ini, kalau kita perhatikan peringatan yang Allah berikan kepada manusia supaya menjauhi perkara yang namanya fasad, perkara-perkara maksiat, kerana ada banyak contoh yang dikemukakan dalam Quran terhadap bahaya perkara ini. Dalam tafsir Ruhul Bayan sebagai contohnya menyatakan bahawa antara sebab dosa-dosa manusia lakukan ini berbagai ancaman ataupun bagai hukuman telah dikenakan. Contohnya Iblis, bila dia menentang perintah Allah untuk sujud pada Adam AS, maka nama yang baik itu daripada Al-Harith, maka ditukar namanya menjadi Iblis. Iblis berarti ablas, yang telah kita pelajari sebenarnya ini, perkataan mublis, iaitu mereka ini telah pun jauh daripada rahmat Allah SWT. Ada juga mengatakan bahawa Ham bin Nuh ini ditukar kulitnya jadi hitam. Ini cerita Israeliat tuan, tapi ada kaitan menarik juga untuk saya sebut pada tuan-tuan, seperti dalam tafsir Ruhul Bayan, Allah hitamkan kulitnya. Benarkah demikian tuan-tuan? Nanti saya akan bawakan kisah ini berlanjut, seperti disebut dalam tafsir Hada'iq Rawi wa Raihan, bahawasanya maksiat lakukan itu mengundang ancaman dan hukuman daripada Allah SWT. Kita juga telah pelajari dalam surah-surah ini bagaimana hukuman dikenakan Allah kepada umat yang terdahulu kerana dosa yang mereka lakukan. Nah, tak tuan dengar kisah tentang bagaimana Allah SWT telah menukar rupa kaum Nabi Musa ini menjadi kiradah dan juga khanazir. Pernah tak kita tahu apa yang berlaku kepada Umayyah bin Abi Salt? Dia ni antara seorang yang fasih dalam bahasa Arab. Oleh kerana maksiat dilakukan olehnya ketika tidur, maka Allah menghilangkan ilmunya. InsyaAllah perkara ini saya akan bawa ancaman, hukuman terhadap mereka yang degil dan ingkar. Mereka merasakan diri mereka hebat, tapi sebenarnya ada hukuman di sebalik apa yang mereka pandang hebat itu. Perkara ini kita akan huraikan dalam kuliah akan datang. Tolong sebarkan kepada saudara-saudara keliling kita tentang kuliah tafsir yang diadakan di sini, dan apa yang kita pelajari daripada ayat yang indah daripada surah Ar-Rum yang menceritakan pencapaian manusia ini. Andai tidak disertai dengan keimanan pada Allah, maka tak ke mana perginya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.